Okay guys, kalau korang suka ambil gambar zoom jauh, korang kena consider telefon ni sebab dia ada lens yang panjang ni guys. Telephoto Converter Kit. Ini bukan phone Vivo tapi phone yang warna orange tu. Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teko. Sejak Vivo lancarkan X200 Pro tahun lepas, semua orang sembang pasal kebolehan Vivo dari segi fotografi. Lekan X200 Pro tu kamera dia solid gila, gambar dan juga video. Dan kali ni Vivo upgrade lagi, keluarkan generasi baru yang menggantikan X200 Pro. And aku boleh kata telefon dia kali ni lebih lengkap. So, ini adalah phone flagship terbaru Vivo, X300 Pro. Yang korang tengok pada awal video tadi adalah tambahan lens dia lah yang datang daripada photographic kit dia. So photographic kit ni terdiri daripada dua benda. Yang pertama, Vivo Zeiss 2.35 telephoto extender yang membolehkan korang zoom sehingga focal length 5400mm. Memang gila. Dan yang kedua, Vivo PGY Tech Imaging Grip Kit yang dia ada macam-macam kegunaan. So memang jelas yang Vivo dia double down atas kelebihan dia dengan perkenalkan aksesori yang berkaitan dengan fotografi. Tapi sebelum kita nak cerita lebih lanjut pasal punya hasil gambar, ciri-ciri kamera dia yang baru, aku nak sentuh dulu pasal dia punya design. So, dari segi design dia, Vivo X300 Pro generasi yang terbaru datang dengan 3 warna dan ada satu warna yang special khas untuk versi Pro sahaja, iaitu Dune Brown. Warna dia jujur memang nampak classy dan premium lah. Kombinasi warna coklat cerah pada back panel dia dengan coklat gelap pada frame dia memang cun gila. Dia nampak serius dan tak main-main. Untuk desain bahagian depan pula, dia masih lagi gunakan skrin jenis punch-hole dengan bezel yang sangat nipis, 1.1mm, dan dia symmetry semua bahagian. So mata kita bila tengok rasa lebih selesa lah. Dan dari segi punya spek skrin dia, of course, phone flagship memang solid. LTPO OLED 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, peak brightness 4500 nits. Sepanjang dekat tangan aku ni, bab skrin aku cukup puas hati, tak ada komplain. Okey, berbalik pasal fokus utama telefon ni iaitu dia punya kamera. Ini spek sepenuh kamera Vivo X300 Pro. Yang menarik perhatian adalah kamera telefoto dia 200MP. So, bila telefon ni dah guna megapixel sebesar 200MP, Vivo dia perkenalkan beberapa feature untuk utilisekan kelebihannya lah. Yang pertama adalah AI Storyboard, di mana kalau korang ambil gambar 200MP, dia akan detail sangat banyak. Guna AI Storyboard ni, dia boleh buat framing sikit lah. Boleh letakkan 3 ataupun 2 gambar yang berbeza dalam satu gambar. So, dia nampak lebih estetik lah. Dan yang kedua, of course, adalah Stage Mode. Dia ada Stage Mode yang baru iaitu Stage Mode 2.0. Di mana hasil gambar sekarang lebih crispy, lebih solid thanks to dia punya megapixel sebesar 200. Dan hari tu aku dah pergi teater dekat KL pasal Bully. And aku suka teater tu sebab lighting dia style gila. Memang kontras, gelap, cerah. And Vivo ni dapat capture gambar-gambar yang cukup cantik dengan details yang cukup banyak walaupun aku dah zoom lebih 10 kali ganda. Lagi satu pasal Stage Mode, sekarang dah support dual view Stage Mode di mana korang boleh tunjukkan muka korang dan juga apa yang berlaku di hadapan korang. Dan kat teater ni gelap sikit tapi korang dapat the point lah. Maksudnya kalau korang nak pergi konsert, korang nak enjoy konsert tu kan, boleh tunjuk korang enjoy. Pada masa yang sama, korang boleh tengok performance tu tengah lompat-lompat ke apalah kat belakang tu. Dan of course, kalau korang nak lagi gila pasal dia punya kebolehan zoom dia, boleh belilah dia punya aksesori telephoto extender tu. Memang hasil dia boleh kata level-level kamera DSLR guys. Zoom jauh gila, masih lagi crispy. Okay, so itu pasal dia punya kamera zoom jauh, telephoto dan sebagainya. Sekarang nak cerita pasal dia punya kamera utama dia. So, dia gunakan kamera utama 50MP Sony LYT828. So, kita boleh tengok hasil gambar dia memang level flagship. Default color style dia adalah vivid. So, warna lebih panci, lebih hidup sikit. Tapi aku personally lebih suka pilihan warna Zeiss yang lebih natural. Apapun secara overallnya, details pada gambar tu, dia punya pengawalan cahaya dia, bokeh dia, memang cantik. Aku boleh kata kualiti gambar yang dihasilkan antara yang terbaik dekat pasaran. Cuma aku perasan kadang-kadang dia nampak gelap sikit sebab dia cuba hasilkan gambar yang natural, close dengan mata kita tengok. So dia tak adalah sentiasa cerahkan semua gambar yang dihasilkan. Dan untuk gambar waktu malam pun solid juga, jelas, sharp. Kawalan cahaya pun not bad. Untuk gambar ultrawide pun okey lagi. Ini aku bandingkan sikit dengan kamera utama. Warna dia tak jauh beza. Untuk tempat yang terang, memang dua-duanya cukup cantik lah. Utama dan juga ultrawide. Mungkin tempat yang agak gelap sikit, ultrawide nampak sedikit lemah sikit compare kepada kamera utama dia.
Dan untuk gambar selfie pula, tona warna dia aku suka, cukup bagus. Dia tak adalah soft sangat, dia nampak masih lagi natural. Dan dia punya bokeh belakang tu memang lawa, memang cun. Dan semestinya phone Vivo ni terkenal dengan dia punya portrait. Ada jugalah feature-feature Zeiss tu, dia ada Zeiss bokeh style, ada juga Zeiss multi focal portrait, di mana ada macam-macam focal length untuk gambar portrait korang. So lebih fleksibel dan hasil dia cukup menawan. Dan juga aku perasan kali ni dia ada ciri Zeiss Natural Portrait, di mana dia gunakan color style Zeiss tu diletakkan pada gambar portrait, so dia nampak lebih true to life. Okey, itu pasal dia punya gambar. Sekarang aku nak cerita pasal dia punya video. Kebolehan video telefon ni pun memang top notch lah. Dia boleh rekod kualiti video 4K 120fps Dolby Vision. So maksudnya hasil video tu memang super smooth dan best lah untuk korang rekod slow motion. Dan juga aku perasan dia dah berikan pilihan untuk korang shoot log. So video log ni dia lebih banyak dari mid range lah daripada video yang biasa. Cuma korang kena color grade lah lepas tu. Cuma korang kena take note sikit yang log shooting hanya boleh buat pada kamera belakang sahaja. Video selfie tak boleh lagi. Okey, selain daripada kamera dia yang sekarang makin padu, satu lagi perkara yang aku personally sangat-sangat suka pada generasi kali ini adalah kehadiran software baru, guys. Finally, Origin OS masuk ke pasaran Malaysia. Bye-bye Vantage OS yang tak cantik tu. Nama official software ni adalah Origin OS 6 atas Android 16. Dan sepanjang dekat tangan aku ni, aku cukup puas hati. Aku rasa dia lebih seamless, lebih smooth guna. Banyak lah, boleh kata big upgrade compare kepada Vantage OS software yang lama tu. Overall UI dia lebih cantik, ada Dynamic Island yang lebih bergaya dengan animation music tu. Dia punya control center pun nampak lebih kemas. Sesuai lah dengan zaman sekarang yang moden, dapat UI yang moden juga. Dan satu lagi sebab aku suka software baru ni, sebab dia boleh memudahkan korang untuk share file ataupun gambar ke telefon yang lain, termasuklah iPhone. Cara dia, korang install app nama dia Easy Share dan kat situ settle lah semuanya. Connectkan dan boleh transfer ke iPhone member korang yang jealous dengan kualiti gambar Vivo X300 Pro tu. Dan sentuh pasal software ni kan, aku nak share satu benda kecil je pasal punya software. Aku tak jumpa cara untuk buka kamera app dengan sangat-sangat laju. Yes, dia ada shortcut button bahagian atas ni. Di atas ni ada shortcut button di mana korang boleh custom untuk buka kamera app ataupun buat benda-benda lain. Tapi dia hanya boleh aktifkan bila double press ataupun hold lama-lama. Contoh kita hold lama-lama, baru dia buka. Nampak macam laju, tapi disebabkan kedudukan dia atas kiri tangan kita tu macam lambat sikit lah. Aku lebih prefer untuk double press dekat power button. Tetapi bila aku double press dekat power button ni, dia akan buka satu function je, iaitu untuk access card dia. Hopefully Vivo boleh update benda kecil ni, double press power button untuk buka kamera lagi laju. Okey, kalau aku nak cerita dari segi dia punya performance dia. Pertama, performance chipset dia. Telefon ni gunakan chipset MediaTek yang paling padu di pasaran, iaitu MediaTek Dimensity 9500 5G. Antutu score memang dah lebih 3 juta dan sepanjang dekat tangan aku ni untuk buka gambar, main game dan sebagainya, memang cukup lancar level flagship. Aku tak ada komplain. Dan kalau korang tertanya, panas ke telefon ni? Sepanjang dekat tangan aku untuk kegunaan harian yang normal, aku boleh kata dia tak ada masalah kepanasan ke apa. Cuma yes, korang akan rasa dia extra suam bila korang shoot video 4K lama-lama, guna kamera lama-lama. Itu benda yang boleh kata agak standard lah. Tapi nak kata capai level overheat, kena tutup shutdown sebagainya tu memang tak ada lah. Okey, yang kedua dari segi performance bateri dia. Bateri dia saiz 6510 mAh dan support fast charging 90W flash charge dan 40W wireless. Bateri dia bukanlah yang paling besar di pasaran, tapi aku boleh kata cukup besar untuk tahan 1 hari penggunaan. Aku guna pagi sampai malam dan dia ada baki bateri sikit, so aku tak ada komplain sangatlah pasal dia punya bateri dia. Fast charging pun cukup laju dan ini charging time yang aku rekodkan. Okey, untuk ciri-ciri lain, telefon ni gunakan sensor cap jari dalam skrin jenis ultrasonic. So memang sangat-sangat laju dan secure. Dan juga telefon ni support ciri kelas air api 68, 69. So kena air tu masih lagi okey. Dan juga of course dia ada dual stereo speaker untuk bunyi yang lebih seimbang.
Jadi guys, itu saja sedikit sebanyak pasal telefon terbaru X300 Pro ni. Dia punya kamera dia masih lagi solid dan juga kali ni ada upgrade baru yang menjadikan dia lebih best untuk guna. Dan untuk zoom tu memang boleh jauh gila dengan tambahan telefoto converter kit dia lah. Dan juga aku sangat suka dari segi dia punya software dia. Origin OS memang jauh lagi best daripada Vantage OS. So ya, komen sikit pendapat korang pasal Vivo X300 Pro. Berapa harga dia? Untuk versi yang bukan Pro harga dia 3599. Untuk versi Pro ni harga dia 4699. So komen sikit pendapat korang, like video ni kalau korang suka dan subscribe YouTube channel Teku kalau video ni membantu korang. Dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, stay heavy. Bye bye. Best lah, makin lengkap. Makin lengkap.